Okay, ni pokok blackberry. Alhamdulillah kali ni buah dia banyak. Cik tak makin besar. Ada 1, ada 2 dan ada 3. Kan kawan, daun kesum merimbun. Penuh kan kawan. Kita tanam di dalam polybag. Wah kawan-kawan tengok ni, cik tak ada kangkung. Wow, untungnya tanam strawberry. Daripada 1 pasu macam ni, kita dah dapat 10 anak strawberry. Kawan ni, labu kita dah makin besar. Labu ni kawan sebenarnya dia ada 5 biji. Cuma yang 2 tu kita dah ambil, kita makan dia punya putih kecil-kecil. Sebabnya kawan, labu ni kita tanam dia dalam polybag macam ni. Dia dah sengit dah kawan, kita takut jatuh. Nanti tak sempat kita nak makan. Jadi kita kekalkan yang 3 ni kawan. Yang ni dah nak tua ni. Dah hijau pekat. Okey, ada 3. 1, 2 dan 3 ni 2 lagi tu cik tak buang kawan. Sebab ni cik dah takut dia tumbang. Okey, ni pun cik tak baru pasang ni kawan. Kita takut dia jatuh. Ni cik tak letak di macam ni. Okey, berhasil juga cik tak tanam labu kawan. Okey kawan ya, ni kita nak tanam bunga ros Jepun kawan. Cuma ni yang ni kita ada dapat benih kawan. Sampel lah, jadi dia suruh kita tolong review kan sama ada kalau kita tanam menggunakan biji benih dia boleh hidup ke tak kawan. Jom kita nak cuba tanam ros Jepun ataupun pokok kembang 10 ni dengan menggunakan biji benih. Kita nak cuba kawan. Okey kawan, ni dia punya paket untuk ros Jepun ataupun kembang 10. Biasanya cik tak tanam kan pakai batang kawan, kelatan batang kita patah-patahkan, lepas tu cik tak cucuk. Cuma yang ni cik tak ada dapat sampel free. Jadi ada suruh cik tak review, nak tengok sama ada hidup atau tidak kawan. Okey, dia bagi cik tak paket macam ni. Dalam ni dia cakap ada 100 pieces kawan. Rupa dia macam ni. Jadi kita cubalah tanam kawan kan. Mudah-mudahan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni kawan, cik kita letak dia dekat bahagian bawah tu tanah. Okey. Dekat bahagian atas ni tanah yang halus dan juga cik letak sedikit kokopit. Okey, cik nak cuba pakai kokopit. Yang ni cik main tabur je kawan. Mudah-mudahan dia hidup. Okey. Nanti kita akan lihatlah perkembangan dia kawan dari semasa ke semasa. Okey, ini cik kita spray dia nak bagi dia basah, medium dia basah. Jadi kalau tanah ni basah kawan, dia membantulah untuk pertumbuhan biji benih dia bercambah. Mudah-mudahan hidup kawan. Cik kita pun risau juga ni kawan, sebab ni biasa cik kita tanam dia pakai keratan batang kan senang. Hari ni kita cucuk dia 2-3 hari dia dah okey. Dan ni cik tak pakai dia biji benih, mungkin dia akan ambil masa lama sikit kawan berbanding kalau kita pakai keratan batang ataupun pokok yang kita ambil kita kepak-kepak tu kawan kan. Cumanya cik tak nak cuba kan pakai biji benih, mana tahu boleh hidup kan. Okey, yang ni pula cik tak nak ubah anak-anak pokok strawberry kawan. Pokok strawberry cik tak dah banyak dia punya sulur-sulur, jadi kita nak ubah. Okey, untuk medium tanaman cik tak letak ni kawan, tanah dan juga sedikit kokopit. Biasanya kalau strawberry cik tak akan alih dia dalam bekas-bekas yang macam ni dulu. Nanti bila dia dah hidup, dah subur, baru kita akan alihkan dalam bekas yang lebih besar. Okey, seronok kawan. Yang ni cik tak pernah tahu strawberry jenis apa, tapi dia jenis yang pokok dia kecil pun dia dah keluar buah kawan. Jadi seronok tanam strawberry ni. Kalau macam kita tanam daripada 1 pokok kawan, kita boleh dapat banyak sangat dia punya pokok. Sebab jenis strawberry ni kawan, dia suka keluar tunas. Jadi bila dia keluar tunas, maksudnya kita akan dapat banyaklah anak-anak pokok strawberry. Okey, cik tak akan ubah dia. Macam ni kawan, cik tak akan letak dia dalam pasu-pasu yang macam ni. Seterusnya baru cik tak ubah. Jom kita nak ubah anak strawberry ataupun sulur strawberry kawan-kawan. Okey, untuk sulur strawberry tu macam ni kawan. Macam ni. Okey. Dia macam ni. Ni bahagian bawah ni kawan, nanti dia akan keluar akar. Kadang-kadang macam ni. Ini daripada 1 pokok kawan. Okey, jom kita nak pindahkan dia dalam bekas. Bukan pindahlah kan, kita nak letak dia dalam bekas-bekas macam ni supaya nanti dia hidup. Cara senang je kawan macam ni. Kan? Kawan-kawan letak je macam ni.
Letak ni tapi jangan terlalu dalam. Bila terlalu dalam nanti dia mati. Biar je macam ni kawan-kawan. Nanti akar dia akan keluar. Okey. Dia ni panjang kawan. Macam yang ni kan. Kita cari yang ni bekas ni. Okey, kita letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita letak dia ke sini. Sebab dia banyak dengan kawan. Okey. Ni kita ambil lagi. Letak sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang ni jangan buang kan kawan. Nanti bila pokok ni dah hidup baru kita potong. Ini kira macam dia punya tali pusat lah kan kawan. Yang last ni tak ada. Ni nanti kita potong ni kan kawan. Kalau yang macam ni kan kawan dia tak sampai. Jadi biasanya kita akan letak ni. Bawah dia kita lapik sikit. Okey, baru kita letak macam ni. Yang ni best kan kawan. Kalau yang ni dah ada akar. Tu akar dia. Ni lagi cepat hidup ni. Besar ni kan kawan, dia cantik. Kan? Ni kita tutup dia macam ni. Wah, dan ni ada lagi. Ni daripada satu pokok kan kawan, tapi dia dapat banyak suluh. Okey, kita letak sini. Kita buang lah ni. Okey. Dah dapat berapa pokok agak-agak kan kawan. Nanti cik tengok. Oi. Dia sementara nak keluar akar je. Nanti bila akar dia dah keluar, dia dah okey dah kan kawan. Kita dapat satu pokok, dua pokok, tiga pokok, 4, 5, 6, 7 pokok. Alhamdulillah. Yang ni kan kawan pokok asal dia. Ni pun dah ada bunga. Dah ada putik buah tu kan kawan. Pokok buah strawberry. Dah ada putik buah strawberry. Ni. Dia dah ada putik. Dia cik tanam dia dalam pasu gantung. Jadi yang ni dia punya sulur kan kawan. Alhamdulillah. Untuk permulaan tanam strawberry yang baru kita ubah ni kan kawan. Air jangan banyak. Sebabnya kalau kita letak air terlalu banyak, nanti strawberry kita tu busuk kan kawan. Kita letak sesikit je spray-spray macam ni. Okey. Dah, kita dah boleh dapat banyak strawberry. Strawberry Cik Ita tu kan kawan jenis macam ni. Kecil pun dah ada buah ni. Ni Cik Ita letak dia dalam pasu gantung macam ni. Yang ni. Okey ni. Ni. Dia cepat kan kawan macam ni kan. Pokok dia ni dah ada sulur ni. Ni macam ni dah ada satu lagi anak pokok. Yang ni pun dah ada. Okey, ni buah dia kan kawan. Dia dah ada buah. Wah, jom kita nak tengok kat dalam. Yang ni cik tak ada 4. 1, 2, 3, 4 pokok strawberry. Cik tak tanam dalam pasu. Untuk strawberry ni kan kawan, kalau kan kawan tak nak tanam dia dalam pasu gantung, yang ni cik tak tanam dia pasu yang cik tak lekat dia dekat dinding. Ni pun nak keluar bunga dia kan kawan tu. Ni. Tu kalau macam tu tak lama lagi dia akan keluar putik buah. Ni pun banyak dengan kawan. Tengok dia punya anak dia. 1. Okey. 2. Okey, dia macam ni Wah. Ni pun banyak ni kan kawan. Ni pun banyak. Oh, panas cuaca. Kalau yang ni nampak tu kan kawan, dia dah keluar 2 strawberry. Putik-putik strawberry dah 2. Okey, ni kita gantung macam ni. Bila kita dapat pasu putih lawa kan kawan. Yang ni strawberry, ni kangkung. Atas ni strawberry lagi. Okey. Nanti cik nak pindah lagi banyak sebab kat belakang pun cik masih ada pokok strawberry kan kawan. Kan kawan cik masih banyak lagi pokok kobis. Ni nanti cik nak pindah dalam bekas yang besar. Cik sama dia macam ni je kan kawan. Cik angkat. Macam ni tu akar dia dah bagus dah keluar dah kan kawan. Macam ni je. Ni nanti kita akan pindah dia dalam pasu yang lebih besar. Jadi bila kita bagi pasu yang besar kan kawan, nanti insya-Allah cepat je dia membesar macam ni. Ni pokok bende. Cik tak suka semai macam-macam kan kawan. Kadang-kadang tu lah semai macam-macam. Pindah dia tu belum tentu lagi. Yang ni kangkung ni kan kawan, nanti cik tak ingat kita nak petik lah. Kita nak buat asam pedas. Wah sedap ni. Bagan kawan tengok ni, cik tak punya kangkung. Hari ni cik tak nak petik lah kan kawan. Kita nak buat sayur kangkung. Kangkung belacan ni. Kan kawan, kalau kita tanam kangkung ni, petik waktu macam ni. Ni muda lagi ni kan kawan. Tapi dia sedap lah, muda kan. Muda, dia lembut. Okey, jom kita nak petik. Okey. Kangkung. Kita nak buat goreng belacan. Payah kan kawan pakai ni. Kita tengok cik nak ambil gunting lah. Lagi senang kan. Okey. Alhamdulillah kan kawan. Cik dah ambil kangkung tadi. Okey. Cik tak pakai gunting. Lagi senang lah kan kawan. Nanti yang ni biasa ni kawan. Nanti dia akan tumbuh lagi cantik.
Okay, yang ni ada lagi. Yang ni cikgu nak buat asam pedas. Mungkin esok ke lusa kita nak buat asam pedas. Kawan pernah makan tak asam pedas letak kangkung? Sedap kan kawan? Yang ni kita nak goreng dengan belacan. Kangkung goreng belacan. Okay, ni pokok blackberry. Alhamdulillah kali ni buah dia banyak. Ni ada buah kan kawan. Ni bakal nak keluar buah. Okay, kita tengok ni. Ni dia punya ada yang buah, ada bakal keluar buah. Sini ada lagi, dekat sini. Banyak kan kawan. Boleh kata setiap dia punya ujung-ujung ni ada macam ni. Ni pun ada kan kawan. Dekat atas pun ada. Ni. Tu pun ada. Banyak kan kawan. Alhamdulillah rezeki lah. Okay, kalau bunga dia macam ni. Ni kan kawan. Bunga dia warna putih. Blackberry. Alhamdulillah. Tahun ni, bukan tahun ni lah kan kawan. Cikgu dapat makan banyak kali dah. Cuma kali ni dia menjadi. Dekat sana tu pun ada kan kawan. Tapi nak masuk payah sikit. Boleh kata setiap pucuk-pucuk ni dia ada buah. Blackberry ni dia keluar kat pucuk-pucuk kan kawan macam ni. Sebab tu kalau blackberry ni kita kena rajin buang dia punya pucuk. Nanti kalau kita rajin buang pucuk dia bercabang, dia akan keluarkan ni dia punya buah. Ataupun kita panggil dia putik dululah, putik baru keluar buah. Kan kawan ya, ni cikgu nak kongsi sikit. Ni adalah daun kesem kan kawan. Kalau kita buat laksa, buat asam rebus ya, ni cikgu tanam dia dalam polybag je kan kawan. Tapi dia punya merimbun tu penuh kan kawan. Ni kalau nak makan laksa ke, nak buat asam pedas senang, tak payah nak beli. Okay, kita tanam sendiri je kan kawan. Buah peri cikgu kan kawan masih banyak, tapi hari ni cikgu tak petik. Sebabnya cikgu nak makan kangkung lah kan kawan. Masih banyak kat bawah tu pun ada lagi. Best kan kawan. Jadi tak payah nak beli sayur. Nak makan sayur aje, pergi belakang dah boleh petik.